Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Haji Nizam. Saya nak menerangkan berkenaan dengan produk Novix Immune Booster. Ini satu produk yang agak super daripada segi perbuatannya, dan dia ada cerita di sebaliknya. Di sini saya akan terangkan untuk kefahaman, dan harapan saya mudah-mudahan dengan produk yang sebegini dapat membantu kita dalam menjaga kesihatan. Sebenarnya Novix ini telah saya buat pada ketika masa COVID. Ada satu cerita yang saya dapat, dan inilah kisah macam mana terhasilnya Novix Immune Booster. Ada seorang doktor di hospital Serdang. Dia beritahu dekat nurse dia kata pergi cari ubat ni di hospital, di kedai ubat Cina. Dan nurse tu pergi cari dan jumpa dan bawa balik dan bagi kepada doktor tu, dan doktor tu kata bagi kepada saudara dia yang dalam ICU pada ketika tu. Dan selepas dibagi 3 hari keluar daripada ICU, dan saudara tu kena COVID. Time COVID. Cerita ni telah diceritakan oleh nurse tu kepada seorang kawan dia. Jadi kawan dia tu yang call saya, dia bagi tahu mana cerita ni, dan dia bagi tahu ubat ni, dia tunjuk gambar, dan saya tengok benda tu daripada China. Terus saya kontak dengan counterpart saya di China. Saya tanya dia, tahu tak ubat jenis ni? Dia kata ubat ni ada di setiap rumah orang government bagi untuk protection pada time COVID tu. Dia kata ubat ni dah dibuat pada tahun 1998 dan terhasil kerana pada masa itu influenza A, SARS, H1N1, dan digunakan untuk prevention dan juga untuk curing kepada masalah-masalah ni. Ubat ni dibuat 100% daripada herbs daripada China. Dan produk tu dah didaftarkan di bawah Government of China, di bawah medical traditional medicine, dan benda ni memang dah iktiraf oleh kerajaan China. Dan saya tanya dia, adakah boleh saya mendapatkan ubat tu? Dia kata boleh, tapi cuma saya tanya dia, halal tak dia punya kapsul? Dia kata tak. Jadi kat sini saya kata, engkau boleh supply tak kepada aku bahan-bahannya? Dia kata boleh. Dan di situlah saya pun buat order kat dia, dan dia pun persiapkan benda tu. Tapi malangnya pada masa penghantaran tu 3 bulan sangkut dekat port dia orang. Ini kerana bahan-bahan tu di bawah government restricted daripada keluar. Tetapi kawan saya tu dia buat macam mana tak. Lepas tu benda tu boleh sampai kepada saya selepas 3 bulan. Bila sampai saya tengok ada 15 bahan. Dari bahan-bahan yang saya tengok tu saya kaji balik. Dari satu bahan tu ada 2 bahan tu agak komplikasi sikit. Jadi saya tanya dia, saya nak ubah, dan dia kata dia tak jual produk pun, dia tak bagi formula pun, dia kata, jadi saya buat sendiri. Jadi saya gantikan dengan produk yang bahan yang lebih baik, dan terus itu saya buat, dan terhasilnya Novix Immune Booster. Pada ketika Novix tu, ketika COVID tu saya berikan kepada orang-orang yang ada masalah COVID. Alhamdulillah 3 hari 5 hari settle. Dan banyak orang yang kena long COVID effect, dan juga yang kena alahan daripada vaksin mendapat manfaat daripada ubat ni. Dan antara tu juga selepas pada itu, sebab dia bagus kerana dia antivirus, dan saya gunakan ini juga untuk kalau sekiranya macam contoh demam. Katakan nak demam, makan 2 biji, insyaAllah dia akan protect, dan tak payah makan Panadol, dia boleh clear. Dan juga kalau batuk berpanjangan, boleh ambil benda ni. Dan juga kalau kata rasa panas badan, ambil 2 biji. Alhamdulillah, macam buang panas tu begitu. Jadi produk ni ada, boleh nak cuba. InsyaAllah kita pakai lah benda-benda yang baik ni, dan benda ni natural, InsyaAllah. So try Novix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.